Ya, aku setting dulu. Datuk lah. Okay guys, so sekarang ni aku kat event Datuk Havoc tahun 2025. So aku nak tanya pengunjung, kalau diorang ada 10,000, kereta apa yang diorang nak beli? Jom check it out guys. So sekarang ni, kalau bro ada 10,000, kereta apa bro nak beli? 10,000 tak banyak tu. Saya cari kereta Jepol lah yang enjin buyback. Spesifik sikit boleh bang? Kalau spesifik, saya lagi minat Neo lah. Neo. Okay, sebab apa Neo? Satria Neo kan? Sebab handling dia memang mantap lah. Mantap, handling Neo daripada Lotus buy 10,000, mampu milik. Okay, so soalan dia, kalau adik ada 10,000 cash tau, bukan down payment, kereta apa yang adik nak? Satria Neo. Satria Neo lagi guys. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia sporty and then dia kecil and then dia hatchback. Senang nak bawa. Kau tengok guys, tahun awet pakai Satria Neo memang mantap tak bro. So andai kata you ada 10,000 cash, you nak beli kereta apa? Saya minat EK9, Honda EK9. Mak, EK9 boleh dapat 10,000? Boleh ke Mr. Ivan? Boleh. Track car boleh lah, kau tengok. So tak ada alasan untuk korang main kereta. Kalau akak ada 10,000 cash, okay, akan nak beli kereta apa dan sebab apa kak? E36. Okay. Untuk pengantar semua, E36 tu BMW betul BMW Conti. Akan suka Conti. Memang akan suka Conti. Sekarang pakai Mercedes Conti juga. Oh lama, bukan kaleng-kaleng guys, Conti ladies. Oh, okay kak. Sebab apa kak beli kereta Conti? Conti ni dia macam power lah kot. Kalau dari kereta Malaysia kita okey juga. Cuma ketahanan dia, body dia macam tu. Betul, quality bed dia memang padu. Nak barang Jerman. Betul. Okay, thank you kak Okay, kalau awak ada 10,000 cash, awak nak beli kereta apa dan sebab apa? Okay, kalau saya ada 10,000, beli Myvi first gen cash and then convert kereta tu jadi AWD. Oh mantap lah, Myvi Mat dah handling mesti padu je. Okay. Whack the corner bang. Oh, whack the corner tu. Oh, man. Okay guys, so sekarang ni aku dapat couple. Okay, so aku tanya soalan yang sama. Kalau diorang dapat 10,000, kereta apa diorang ambil dan kenapa? Okay bro, kalau kau dapat 10,000, kereta apa kau ambil dan sebab apa? Honda EK9. Honda EK9, dapat ke 10,000? Tapi dia punya condition tak cantik lah. Oh, maksudnya 10,000 pergi store terus. Mantap, ini macam aku ni ambil EG buruk lepas tu pergi store terus. Okey, terbaik. Okey, sis pula. Viva. Oh, Viva. Lebih boleh tukar rim. Oh, boleh tukar rim. Okey, kau tahu dapat juga 10,000. Macam cameraman saya ni belakang ni pakai Viva juga satu geng lah korang. Kalau korang ada 10,000, kereta apa korang akan beli dan sebab apa kau beli kereta tu? Okey, kau dulu. Saya beli second hand. Untuk kereta second hand, maybe brand Myvi. Ada kod bawah 10,000. Myvi tu model bukan brand Pro 2. Pro 2, sorry. Biasalah kita perempuan. Faham. Aku betul kan? Okey, terima kasih. Sebab apa? Sebab Myvi kan king kan. Walaupun dia second hand, tapi dia still king. Betul, aku setuju. Easy aku kalah dengan Myvi. Betul. Itulah reason saya. Okey, itulah. Okey, kau pula? I will buy second hand Proton, tapi I nak ambil Proton Iris. Iris. Dapat ke 10,000 Iris? Dapat ke? Kalau kita pandai ngorek pandai dapat lah. Kau tengok. Pandai ngorak tu kereta tu. Tapi aku respect korang tu sebab korang support local. Okey, mantap. Okey guys, aku ada jumpa lagi couple. So aku tanya diorang persoalan yang sama. Kalau diorang ni ada 10,000, kereta apa diorang akan beli dan sebab apa? Okay, start with you. Okay. Kalau saya ada 10,000, yang first kalau dia jual kereta dia, I akan beli. Itu yang first. Sebab saya nak modify kau-kau bagi ada engine turbo semua, bagi dia cantik sebab dia Evo. So it's rare. Putra dengan Evo campur memang tak boleh nampak kan, dah lah tudung. Yeah. So I always love retro punya car. Tapi nak beli kereta baru. Tapi Putra dapat ke 10,000 bro, tak dapat kan? Tak dapat 10,000. Modi boleh lah. Modi 10,000 boleh. Top up lah. Kena top up juga. Underscore top up. 10,000. Okay. Okay, how about you bro?
About me, I think I takkan beli kereta. 10,000 tu I modi kereta aku je. Tapi you have to choose a car, another car. Satu car. Okay, simple. Aku beli Iswara. Iswara bai. Sebab apa Iswara? Body 1,000 dapat dah. Sebab apa? Why you choose the car? 1,000 dapat dah. Balance 9,000 I can tukar engine buat kau-kau engine tu. Ambil buruk, modify bagi kau. Okay, mantap. Okay, thank you. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Take care. Kalau abang ada 10,000, abang pilih kereta apa dan sebab apa abang beli kereta harga 10,000 tu? Okay. Pilih Toyota Corona kot. TT 132 kan, 131. Okay bang, saya tak tahu kereta tu bang sebab saya budak mula. Okay, so sekarang bang, sebab apa abang pilih kereta tu saya nak tahu? Sebab apa Betul. Sebab minat. Ya, sebab minat. Kenapa? Ya, minat kereta lama. Yang penting kau nak main kereta kena minat. Yang lain duit ke apa tolak tepi dulu. So, mampu main kereta dengan 10,000, okay?